Boleh bagi saya RM50 punya makanan. You bagi apa, saya makan apa. Okey, boleh. Abang, Ya sayang. hari ni cuaca panas, saya bawa you pergi cuti, okey? Nak cuti ke mana? Saya bawa you pergi Iceland, okey? Wah, Iceland. Betul ke sayang? Ya bang, jom ikut I pergi. Okeylah, jom. Let's go. Sayang, mana ada Iceland? Polar bear ada satu lah. Bukan bang, inilah Ice Cafe yang saya nak bawa you pergi. Dalam macam Iceland. Oh, ini Ice Cafe ya? Ya. Okeylah, jom. Kami pergi tengok. Bos, good afternoon. Hari ini bini I dia bawa saya mari sini lah. So, boleh bagi saya RM50 punya makanan. You bagi apa, saya makan apa. Okay, thank you. RM50. Oh, sayang, tengok. Kami masuk tengok ah. Okey. Macam mana? Macam Iceland tak? Memang macam Iceland tu. Wah. Aiskrim RM50. Wah, thank you. Cantiknya. Wah, tengok sayang. Sayang, try tengok dia punya aiskrim. Wah. Ada pink color punya ice cream. Wah, sayang, Ice Cafe ni renovation dia memang special. Special ke? Oh, shock.